benda nak mengadukan kau. Apa, babe? Serius ni kau ni? Okey. Kau ingat tak mamat yang si Catherine tergila-gila hari tu? Mamat tu, okey? Okey, sebenarnya aku dah tersangkut dengan mamat tu. Okey, tak, sebenarnya aku dengan mamat tu dah tersangkut sama sendiri. Oh my god, Cik. Kau ni betul, babe? Betul. Takkan aku nak tipu kau kot. Ni lah sekarang ni aku dah bersalah tau. Sama ada aku nak beritahu Catherine atau aku just senyapkan je. Okey. Macam ni. Okey, kalau kau kawan yang baik, mesti kau bagi tahu Katrina tu. Bila kau nak rahsia kan? Lagipun dia tu kawan baik kau. Kurang-kurang kau kena jujur dengan dia. Betul tak? Okay, cuba fikir. Okey. Aku rasa bila masa yang sesuai aku nak beritahu kat Catherine? Sekarang lah. Okay, cuba fikir. Bila lagi kau nak beritahu dia kan? Kalau bukan sekarang. Betul tak? Okey. Tapi aku lagi dia ni. Betul lah mood aku nanti. Kau dah tahu ke apa respons si Catherine tu? Habis? Sampai bila lagi kan? Untuk beritahu dia lah. Betul tak? Okey. Cool. Okey. Sangat. Aku beritahu dia. Tapi aku nak cap sikit. Tapi kan Jud, Okey lah you all. Ketiga saya ni tahu tak? Saya ada kerja sikit nampak ni. By the way, masalah kau dengan Katrina tu, good luck. Thank Bye. you. Yeah, sorry. Bye. Okay. Bye. Encik mana? Dia ada hal sikit. Kata nak lepak sama. Babe, kalau aku nak cakap sikit dengan kau, boleh? Saya bila kau nak cakap kelintik dengan aku ni? Ni serius ni. Okay. Ni pasal Danny. Apa? Babe, aku sebagai kawan baik kau, aku nak minta maaf sangat-sangat. Aku minta maaf sangat-sangat atas apa aku nak cakap dengan kau hari ni. Apa ni? Cakap je, tak apa. Okey. Sebenarnya aku dengan Danny dah takut. Congrats. Babe, kau tak marah aku ke? Tak ada lah, takkan aku nak marah kau. Tapi aku happy tu kau. Tapi kau dengan diri aku kot. Tak ada apa-apa lah tu dulu kan. Tak ada apa. It's okay, aku happy. Kau baik aku. Sorry, Mau. aku memang tak niat langsung. Tapi aku nak kau tahu macam mana pun aku nak hubungan kita macam dulu. Yes. Best friend forever. Okay, happy tak kau? Congrats. Okay lah, aku ada hal. Aku ada hal lah. Cuba kau kat mic. Please, jangan nangis. Tak, aku okay. Aku tahu kau akan dapat orang lagi baik, better dan better. Sure. Bye. Okay, bye, take care. Bye. Aku balik lambat sikit tau hari ni.